Sesiapa yang hendak bersumpah juga, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Ini kita masih lagi di dalam Kitabut Tauhid, dalam bab Tauhid, dan nak menolak pendapat Jahmiyah dan lain-lain golongan ajaran sesat. Bab wa muqallibil qulub. Bab muqallibil qulub ataupun babun muqallibul qulub, boleh tak ada masalah. Jadi terjemahnya kita sudah terjemah dah ni. Di sini Imam Bukhari bermaksud nak menceritakan bahawa di dalam Al-Quran dan hadis ada menyebutkan Tuhan sebagai yang membolak-balikkan hati-hati manusia, yakni yang mengubah hati manusia, sekali begini, sekali begini. Yang menyebabkan manusia tu jadi berubah-ubah tu Allah, yang mengubahnya. Jadi Allah yang perbuatannya lagu tu orang panggil muqallibul qulub. Muqallibul qulub, gitu. Itu sifat dia, salah satu sifat dia. Jadi Imam Bukhari kata dengan lafaz ni, muqallibul qulub ini, di dalam Quran tidak ada, tapi dalam hadis ada. Nabi SAW bersumpah dengan la wa muqallibil qulub. Mana tentu sekali ini adalah salah satu sifat Allah. Sebab itulah dia bersumpah. Salah satu nama Allah, yang ini nama sifat dia. Walau bagaimanapun dalam Quran ada sebut juga, iaitu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Tidak dengan lafaz isim fa'il tu, tetapi dalam bentuk mudhari', fi'il mudhari', yang mana orang yang melakukan begitu mana dia bersifatlah, dia bersifat dengan sifat tu, mengubah. Maknanya pada dasarnya, pada asasnya dalam Quran pun ada juga sifat ni sebagai sifat Allah. Dan sifat ini dia boleh kembali kepada sifat yang lain, kepada sifat yang lain. Ada kaitan juga dengan sifat yang lain, iaitu sifat kuasa, sifat kuasa Allah SWT. Ataupun kalau kita nak kira sebagai satu sifat yang tersendiri, suku, boleh juga. Kalau kita nak kaitkan dengan sifat lain yang lebih besar, lebih banyak disebutkan, maka boleh kita masukkan muqallibul qulub ini di bawah sifat al-qadir, sifat al-qadir. Seperti dalam bab sebelum pada ni, babun qauluhu qul huwal qadir. Katakanlah dialah yang maha berkuasa. Jadi maha berkuasa dia tu, kuasa dia tu luaslah. Bukan kuasa hak besar-besar ni saja, hak kecil-kecil, hak orang tak nampak, hak sangat seni, iaitu berkenaan dengan hati itu, dia juga yang berkuasa. Adapun manusia tidak boleh. Dia boleh mungkin paksa kot luar, nak ubah hati itu tak boleh. Berapa ramai kan kita tengok, di luar ni bolehlah kita menguasai dia, tapi hati dia terima atau tidak? Tak terima. Allah SWT boleh buat menguasai luar dan hak dalam. Ini adalah salah satu sifat Allah SWT juga. Jadi Imam Bukhari nak cerita sifat Allah SWT ni banyak. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata selalu Nabi SAW bersumpah dengan menyebutkan la, tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Yang ni tidak tu ada takdir, ada sesuatu yang dibuat lah lepas pada tu kira-kiranya. Tidak tu maknanya tidak, aku akan buat, aku tak nak buat, aku tak akan kata, demi Tuhan. Gitulah takdirnya. Demi Tuhan yang mana sifatnya mengubah hati manusia. Jadi dalam hadis ini disebutkan muqallibul qulub sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala.
sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuannya Imam Bukhari waktu hari ni, dia nak ceritanya Allah ada sifat, tidak seperti mana kepercayaan ramai golongan yang sesat seperti Murji'ah, Mu'tazilah dan lain-lain lagi, Jahmiyah, yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak ada sifatnya, yang ada zatnya saja. Jadi dia awak mari ni semua ni nak menolak itulah, nak menolak tu. Nak menolak tu. Supaya dengar sebelum pada ni juga. Ini bab Allah mempunyai 100 nama kecuali satu. Mana tolak satu, maksudnya 99 nama lah. Ibnu Abbas berkata, tak apalah itu kita sudah terjemah, Allah mempunyai 100 nama kecuali satu. Ini dari segi penggunaan bahasa Arab. 1000 kecuali ni, maknanya kecuali itu tak kira lah. Jadi maksudnya di sini 100 kecuali satu ni, tolak satu, mana 99 nama. Jadi yang dimaksudkan dengan nama ini ialah nama-nama sifatnya, nama-nama sifatnya. Qala Ibnu Abbas, dan hak maksud 99 ni yang tersebut di dalam hadis, satu hadis, gabung semua sekali. Bukan makna semua sifat Allah SWT itu 99 tu ya. Tak, banyak lagi. Banyak lagi. Sifat-sifat Allah SWT itu lebih lagi daripada 100. Bahkan segala sifat sempurna, sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni, hak maksud 99 ni, hak kata hafal ni masuk syurga ni, iaitu hak tersebut di dalam hadis, satu hadis. Terkumpul semua ni sekali. Terkumpul semua ni sekali. Sekali Nabi sebut. Dalam kepada ketika tu juga dia sebut tu 99. Itu maksudnya. Bukan hak kata hadis, hak sebut 99 nama, mana dia nak menghadkan nama Allah tu banyak tu saja. Tidak lagu tu. Silap lah kalau faham lagu tu. Ini serupa dengan hak kata sahabat 10 yang dijanjikan syurga tu lah, dalam hadis. Jadi kalau orang anggap, ni hadis ni maknanya 10 lah dijanji syurga, jadi hak lain tak lah. Silap kalau lagu tu, silap. Jadi maksud hak kata 10 orang sahabat dijanjikan syurga tu disebut secara khusus dalam satu hadis. Nabi sebut ni nama ni. Gitu. Bukan maknanya hak dalam hadis lain tak boleh pakai. Tak. Hadis lain ada lagi Bilal, Salman, Abdullah bin Salam, seperti kita sudah sebut dulu, Muawiyah, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain disebutkan sebagai ahli syurga, tapi dalam hadis yang suku-suku. Hak sebut sekali ramai ke hak tu. Sebab tu masyhur sahabat 10 yang dijanjikan syurga tu. Bukan maknanya hak lain-lain tidak masuk syurga, tidak ada janji. Tak. Supaya juga sini, bukan makna hak 99 ni saja. Hak 99 ni disebut di dalam satu hadis, sebut sekali. Lepas tu ada lagi di dalam Quran berapa banyak lagi sifat-sifat Tuhan. Misalnya Dzit Taul, tu tak masuk dalam hak 99 tu. Dan banyak lagi hak lain-lain. Itu hak suku pula. Suku pula. Bukan bermakna hak tu tidak sifat Tuhan, sifat Tuhan juga. Gitu. Kita kena faham gitu. Hak ni adalah khususiyah dia, adalah khasiat dia sendiri. Yang Nabi SAW sebut 99 ni adalah keistimewaan dia sendiri. Bukan menafikan sifat Tuhan hak lain dah. Iaitu kalau hafal hak ni, ingat hak ni, faham makna hak ni, hayati makna sifat-sifat Tuhan ni, dan cuba menghidupkan dalam kehidupan kita, menggunakannya, mengamalkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita, maka kita akan berjaya dari segitu. Ibnu Abbas berkata Dzul Jalal wal Ikram, itu sifat Tuhan juga. Al-Jalal itu apa makna? Al-Azamah. Al-Azamah, ya Dzal Jalali wal Ikram, misalnya kita kata. Jadi Al-Jalal itu makna Al-Azamah.